Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azman Suhani. Aku bawa korang ke satu lagi tempat steamboat, namanya Shabuyaki. Ni first time aku datang. So kuah ni kau boleh pilih. Yang aku pilih ni kuah pedas dengan kuah chicken soup macam tu. So ni bahan-bahan yang dia ada lah. Okay, so aku nak try dia punya daging dulu. So basically daging ni dia tiru style Sukiya punya, yang daging yang nipis-nipis tu kan. So ni dia, aku tak kerti nak balut. So aku rendam je lah kan dalam dia punya sup tu. Tapi aku tak balut lah. So aku try sos dia, yang sos yang kononnya macam Sukiya juga. Okay, kita buat sendiri je. So bila aku try, I would say okay lah, daging dia sedap. Okay, daging bila dia buat apa, dipotong secara nipis, of course dia akan lebih, orang kata lebih kurang dia punya chewy tu, and lebih senang dimakan. Dan daging ni tu pada aku sedap lah. Okay, juicy lah. And aku rasa it's easier untuk masak daging tu dengan celup, macam style Sukiya tu, daripada kau letak atas dia punya, orang kata dia punya tempat bakar tu. Okay, aku akan bagi tahu kenapa aku lagi prefer untuk letak dalam sup. Sebab ada benda yang berkaitan dengan Shabuyaki ni lah. Okay, and ini dia punya sushi. Sushi ni memang ada diletakkan kat kaunter, kau tak perlu order asing. And I would say sushi dia fresh and sedap lah. Siapa-siapa pernah makan Nippon Sushi, Shabuyaki ni pun daripada Nippon Sushi. So memang sedap. And benda paling sedap kat sini sebenarnya ais kisar dia, sebab halus, smooth macam maikori. Okay guys, so untuk Shabuyaki ni first time aku makan steamboat kat Shabuyaki. And kenapa aku buat video ni back to back just after aku buat video dekat Seoul Garden tu. Okay, sebab aku nak buat perbandingan secara terus lah. Okay, sebab aku cakap Seoul Garden tu is my favourite spot untuk steamboat, dan one aku boleh kata top 3 dekat dalam Malaysia. Okay, while Shabuyaki daripada by Nippon Sushi ni pula, this is the first time aku masuk. Dan I would say I had not to say bad experience, cuma aku boleh kata dia macam experience yang aku tak sangka aku boleh maksudnya macam mana, bila aku bandingkan experience aku makan steamboat dekat kedai seperti Seoul Garden ataupun Pak John yang korang familiar juga kan, berbanding dengan Shabuyaki ni, aku notice yang Shabuyaki ni banyak dia punya kekurangan dia. Okay, firstly, okay, macam aku cakap tadi, kenapa yang daging tu aku lagi prefer dia untuk dicelur ataupun dicelupkan dalam sup dia, dan bagi dia masak, berbanding dengan letak dekat dia punya burner ataupun dekat tempat nak bakar daging tu lah kan. Why? Sebab kalau nak bandingkan dengan Seoul Garden dia bagi that satu kertas tau. Dan kertas tu kau boleh top up bila-bila masa, kau panggil je orang dia. Kertas tu dia macam kertas, orang kata apa, macam kertas minyak macam tu. So basically macam maksudnya, sebelum kau bakar something dekat atas dia punya tempat pembakar tu, kau letak dulu kertas minyak tu, dan baru kau bakar. So basically apa yang jadi adalah bila kau bakar daging tu tak akan melekat dekat besi tempat pembakar tu. So it's easier for you, it will not be messy, it's easier for you to orang kata untuk bakar apa-apa yang kau nak bakar, dan easier for you to pick it up lah after that. So macam benda tu kekurangan kat Shabuyaki, sebab dia tak bagi benda tu. So susah untuk kau, macam nak lagi bila kau makan daging yang nipis kan, daging yang jenis nipis macam tu, kau letak atas burner tu, dia akan automatically macam dalam beberapa saat je dia akan melekat dah. Okay, tu satu. And pula dalam menu Shabuyaki ni ada ikan tau. So ikan ni pula jenis yang cepat hancur dan sebagainya. So bila ikan ni pula, kalau kita letak dekat pemanas pun, dia akan definitely akan terus dia macam mana cakap, saya cerita ketiadaan benda untuk mengatasi masalah tempat pembakar yang maksudnya senang untuk melekat-lekat bahan-bahan yang kita bakar tu, buatkan aku punya experience kat Shabuyaki ni a bit macam off lah. Sebab macam kalau dekat Seoul Garden dia ada solusi dia, which is kertas tu. Okay, second, segala jenis protein yang ada dekat Shabuyaki, contoh macam daging, ayam dan ikan dan sebagainya, semua kena order. Tak ada yang diletakkan atas kaunter. Okay, perbandingan terus juga aku nak buat ni dengan Seoul Garden, di mana Seoul Garden dia ada ayam, jenis ayam daging yang dia dah memang sedia ada dekat kaunter tu, dan kau boleh pergi ambil terus dan terus bakar. Tak perlu order. Yang kau perlu order daripada Seoul Garden, maksudnya dia order tu macam, bukanlah kau kena extra fee, bukan. Kau just kena order baru dia buat macam tu, something like that kan. So yang kena order daripada Seoul Garden is benda-benda macam daging-daging yang macam a bit eksklusif lah. Maybe macam mutton, lamb, crab dan sebagainya. Benda-benda yang susah, macam eksklusif sikit.
Tapi dekat Shabu-Yaki ni, semua protein dia kena order. I mean like, even ayam biasa, daging yang biasa, ikan, semua kau kena order, baru dia hantar. I mean like, itu ada satu kekurangan juga. Sebab pada aku, bila kau buat steamboat, supposedly, kena ada protein yang kau memang dah letak sedia ada dekat kaunter yang orang boleh ambil tanpa perlu order dengan kau. Faham tak? Maksudnya, it's easier like that, it's easier that way lah. So, itu satu lagi kekurangan Shabu-Yaki. And, third, dia tak ada makanan-makanan yang maksud aku yang ready to eat terus. Macam Seoul Garden ada nasi goreng, ada mihun, kway teow. It's basically apa ni? Makanan-makanan yang very common lah dekat steamboat sebenarnya. Benda-benda yang patutnya ada untuk macam, memanglah steamboat ni kau sepatutnya fokus untuk makan protein, tapi benda-benda tu kena ada untuk macam orang kata macam appetizer lah, macam nasi goreng apa semua ni kan. Tapi benda tu tak ada. The only thing yang dia ada adalah sushi saja. And beverage lah. Beverage dan ais kisar tadi yang aku tunjuk tadi. Itu je yang dia ada dekat counter yang kau boleh ambil terus. Yang lain semua kau kena order. So, benda tu a bit, aku tak suka jugalah. Okay, itu third. And fourth, aku rasa dia punya kuah aku tak tahu, maybe pilihan kuah aku yang salah. Sebab aku pilih kuah yang pedas tu, and aku tak ingat nama dia apa, tapi kuah dia tu macam chili oil. I mean like, tak ada rasa, just rasa pedas semata-mata, and tak ada rasa lain macam manis or masin. Rasa macam kau tengah telan chili oil. Dia pedas gila, tapi macam bila kau makan tu tak rasa apa. So macam kuah tu macam chili oil. So macam aku pun tak tahu. So for me, ada benda yang sedap. Okay, daging dia apa semua sedap sebenarnya. Cuma dia macam benda-benda yang kecil yang sepatutnya ada dekat sesebuah kedai steamboat tu, dia kurang kat part tu. Dia jadi macam kita, even kalau daging dia sedap ke ayam dia sedap sekali pun, kita dah macam tak boleh nak, orang kata, nak enjoy that thing. So I would say I would give a rating of 6 out of 10 lah untuk Shabu-Yaki. To be honest, memang aku tak enjoy lah. Aku definitely akan prefer Seoul Garden. And kalau bukan Seoul Garden pun, Pak John pun is way better lah. Itu lah aku cakap. So aku rasa itu saja untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.